Okey guys, hari ni kita datang sebiji Honda Civic Hybrid untuk servis minyak hitam dan juga engine flushing. Okey, hari ni kita ada Honda sebiji. Jadi kita nak masukkan engine flushing, kita menggunakan dengan S1R engine flush. So, hari ni kita masuk engine flush dan kita servis untuk hari ini. Okey bang, silakan. Ini otai kita. Otai masih berbisa. Mantap. Okey, cara dia mudah. Anda masukkan engine flushing S1R yang terbaik dari ladang. Gitu. Okey, sampai habis dan kita masukkan orang kata formula-formula yang terbaik daripada S1R tu. Okey, bila kita dah tutup, so kita akan start kereta, kita running dalam masa jangka 15 minit ke 20 minit. Selepas itu baru kita buang dan servis minyak hitam. Dan hasilnya kita akan tengok kotoran-kotoran degil akan keluar di dalam enjin. Terbaik bang. Mantap. Okay, so tadi kita dah flushing. Jadi kita sekarang nak buang minyak hitam dia. Kita buka cover dulu. Okay, sekarang kita buka minyak hitam dia. Ni selepas kita buat flushing kita tengok keadaan minyak hitam dia yang kotor. Tengok kotor hitam, keluarkan kotoran. So kita akan servis kereta ni, buka minyak hitam dan juga oil filter. Kereta ni kita menggunakan engine flushing daripada S1R memang terbaik. So pemasangan dah siap. Mantap. Okay, selepas kita dah flushing, buka minyak hitam baru dan sekarang kita start kereta. Okey, terbaik bang. Baik. Mantap. Dan alhamdulillah kereta dah siap. Okey, pada anda yang nak yang terbaik, minyak hitam yang terbaik dan juga nak engine flushing, gunakan produk yang kami bawa. Khas untuk anda, X1R.